bersepah. Istana megah gila. Paling teruk, dia claim dia ada kuasa mutlak atas hidup dan mati. Dia isytiharkan diri dia Tuhan dan paksa semua orang sujud kat dia. Tapi kan, di sebalik semua kekuasaan tu, datang satu ramalan. Satu ramalan yang bakal gegarkan seluruh empire yang Namrud dah bina. Ahli nujum istana datang jumpa dia. Bagi amaran, tuanku, akan lahir seorang budak lelaki dan budak inilah yang akan hancurkan kerajaan tuanku dan bongkar ketuhanan palsu tuanku tu. Namrud, bila dengar je macam tu, terus panik. Dia jadi takut dan dia keluarkan arahan yang, ya Allah, sangat kejam. Setiap bayi lelaki yang baru lahir, kena bunuh. Bayangkanlah suasana masa tu. Satu kerajaan tu penuh dengan darah dan air mata kesedihan. Tapi, dalam semua kegelapan ni, ada satu cahaya yang disembunyikan, jauh dari istana. Dalam satu gua terpencil kat kawasan pergunungan, seorang bayi lelaki